Assalamualaikum, saya akan tunjukkan configuration dah sekarang ni. So ni saya stop dulu. So mudah je. So mula-mula pergi sini dekat quick setting. Kemudian kita ada menu live TV. Okay, kita akan dipaparkan screen macam ni, screen hitam. Okay, so boleh terus play ataupun tekan nombor pun boleh lah. So kalau yang pakai remote desktop tu boleh tekan play sini. So kalau sekarang ni kita di meja kuliah, so dia akan terus bawa paparan ke meja kuliah lah. So kalau kita tekan nombor 3 ni, paparan solat, so kamera dia akan automatik bergerak pada paparan solat lah. Ni nombor 1 ke mimbar. So kalau tengok sini dia akan set ke mimbar. So bila kita tekan nombor 1, so dia akan terus pergi ke kedudukan di mimbar lah. Okay, sambungan dia kita ada sini masalah time box. HDMI pastikan port 1 So kita ada 2 HDMI kat sini. Ada satu dengan satu lagi sebelah sini kita ada satu tak nampak gelap sini kan. Padahal kita ada Ethernet port LAN ni. LAN terus ke uplink So sini. So kena pergi ke uplink. So uplink ni kita tengok dia akan blinking kuning So yang sebelah kiri ni kita panggil dia PoE. So PoE ni yang kita bekalkan dia ada 4 port lah. 1, 2, 3, 4. So maknanya kita boleh sambung ke 4 PTZ IP camera. So yang biru ni dia akan terus pergi ke kamera lah. So kamera ni kita tak payah pakai power lagi dah. So kita pakai PoE switch ni, dia akan bekalkan power kepada kamera guna LAN kabel Cat6 ni. Pastikan Cat6 kabel yang keras lah, full copper. So ni kamera. So kalau kita tengok nanti sini bila kita tekan, saya tekan pergerakan, tengok pada kamera tu, nanti kamera akan bergerak lah. Nampak kamera bergerak. So kalau saya tekan 1, so dia akan bergerak ke kedudukan di mimbar lah. Ini sebagai testing kan. So kalau tekan 2, dia akan bergerak pada kedudukan meja kuliah. Okay, so kalau 3, kedudukan solat lah. Macam tu. So, okay, sekian. Terima kasih.